Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di dalam kejohanan olahraga tahunan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Saimat bersama dengan saya penolong kanan kurikulum. Macam mana agak cikgu hari ini? Baik, terima kasih Ustazah Nur Haina. Baik, hari ini alhamdulillah okey, dari segi cuaca alhamdulillah mengizinkan kita untuk mengadakan sukan pada tahun ini. Nampak pada hari pertama lagi dah cukup meriah. Jadi kita doakan johanan kita pada 17 hari bulan ini lebih meriah. Terima kasih. Kita tanya adik kita ni masuk acara apa? Lepak cakra dengan letak peluru. Agak-agak boleh menang? InsyaAllah kalau ada rezeki boleh menang. Oh, gelah. Yakin tu penting. Kita tengok menang ke tak? Kami Hakim Penamat. Ya, Hakim Penamat. Selamat menjalankan tugas. Semua ini pastikan terbukti. Susah dan senang kita harungi. Bersatu hati menggapai mimpi. Baik, kita akan tanya dengan Cikgu Zahid kita pula macam mana perjalanan hari ini. Terima kasih Cikgu Aina. Alhamdulillah hari ini perjalanan sukan kita untuk hari pertama ni berjalan lancar. Semua guru-guru tengok pegawai-pegawai kejohanan terlibat. Terima kasih. Okey, bersama dengan Ustaz Mazlan. Ustaz bertugas bahagian apa Ustaz? Ustaz bertugas bahagian marshal keselamatan pelajar. Jadi Ustaz bersama dengan Cikgu Najib dan beberapa orang cikgu lagi ditugaskan untuk memastikan keselamatan pelajar semasa bersukan KOT di sekolah kita pada hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Okey, ini pula adalah merupakan pasukan PBSM. Macam mana hari ini bertugas? Okey. Okey, tak ada masalah. Ada yang sakit? Ada seorang tadi. Seorang jatuh? Ya. Tapi semuanya okey lah? Okey. Alhamdulillah bagus hari ini dapat dikawal dengan cemerlang dan dikemas. Kami akan pastikan semua pelajar yang injured ataupun cedera dengan teruk, pastikan mereka dalam keadaan yang tenang dan bagus. Wah, terbaik pasukan PBSM. Baik, sekarang saya bersama dengan Rana. Apakah tugasan Rana? Tugas kami adalah mengambil keputusan kepada penjaga masa untuk memberi laporan. Ya, begitulah tugas Rana. Tahniah kepada Rana. Selamat menjalankan tugas. Saya sebagai fotografer. InsyaAllah lepas ni yang gambar-gambar confirm cantik sebab abang media apa handsome. Okey, baiklah bersama dengan saya sekarang tim apa ni ya? Tim apa ni? Oh, semak. Kami tim dia. Cikgu bahagian apa? Bahagian hadiah. Okay, macam mana dengan persediaan hadiah hari ini? Berjalan lancar? Semua dah selesai daripada acara pertama sampai acara habis hari ni lah, last lah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih tahniah. Okay. Tim hadiah bagus. Kami tim hadiah. Pengelola peserta. Macam mana dengan peserta-peserta hari ini? Okey, berjalan lancar? Macam mana peserta-peserta? Nampaknya bersemangat tetapi agak lambat untuk datang ke meja pengelola. Ya, jadi kepada peserta-peserta, tolong datang cepat. Bana, macam mana Syahbana sekarang ni? Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok dekat kemah pun Syahbana paling menang dengan ada banner. Dan kita sudah mendahului beberapa acara pada pagi ini. Kalau kita tengok penyokong Syahbana paling padu. So yakin lah Syahbana nombor 1 tahun ni? Kurang. Dua emas Syahbana. Kita tengok siapa yang akan menang. Kita bersama dengan pasukan Laksamana. Macam mana pencapaian Laksamana? Kita tanya penolong. Macam mana penolong?
Okay, good. Agak-agak Lasmana boleh johan tak tahun ni? Confirm boleh. Confirm boleh. Pasukan-pasukan lain jangan rasa tercabar. Laksmana mungkin akan menang. Cantiknya rumah Temenggung. Purple sama lah kita. So macam mana pencapaian Temenggung kali ni? Okey kata okey, menang ke tak menang? Okey menang. InsyaAllah menang. Boleh johan tak Temenggung tahun ni? InsyaAllah boleh. Ada gaya ni cantik ni. InsyaAllah johan. Ayak berpurple. Tunjuk ayak dulu ya. Benar. Agak-agak benar johan tak? Kami Tak yakin ke benar? kami juara. InsyaAllah juara. Menggapai cita, tak menghadapi cabaran. Bendahara. Macam mana pencapaian Bendahara sekali? Mendeparkan. Ya, mendeparkan. Kejayaan, oh jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Kejohanan hari ini sangat meriah dan atlet-atlet pun bersemangat dan para peserta pun saya tengok bersemangat dan cikgu-cikgu bersemangat. Terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat. Syabas kepada ahli jawatankuasa Kejohanan Olahraga tahun 2020. Tugasan cikgu apa? Tengah mengisi data keputusan. Okey, data keputusan. Di sinilah untuk menentukan siapakah yang menang ataupun tidak dan mengira markah keseluruhan bagi setiap pasukan. Betul cikgu? Ya, betul-betul. Cikgu serius isi data. Menggapai cita,